Bang, ni tadi Angah bagi. Angah bagi? Takkan kat raya kot. Dah tahun 2025 dah ni. Buang terbiat kot si Angah ni. Alamak. Kau tunggu raya tu depan. Dan kau buat. Yang tahun ni kita beraya dekat kampung awak Ish, abang ni. Tahun lepas kan dah raya rumah saya. Tahun ni saya nak raya rumah abang. Lagipun saya dah janjilah dengan ibu awak nak tolong buatkan rendang. Kecil hati dia nanti. Bang saya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Angah. Selamat raya, Angah. Pasal kan, kita ni raya baru boleh jumpa kan? Okey, tapi semua kena standby. Sebab perjalanan kita ke kampung ni, kita akan dengar cerita panas Along. Panas apanya? Kejap lagi kita dalam KTM ada aircon. Ada aircon. Kejap lagi kita tengok panas ke tak panas. Jom. Kau dah sampai tu. Ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang... Boleh Angah mulakan? Buat apa-apa pun yang Angah nak buat. Janji Angah bahagia. Tapi Along rasa Along tak ada apa-apa rahsia kot yang nak dimalukan. Surat cerita kau Along. Oi. Weh, agak-agak lah. Weh, nak. Ini tak boleh. Weh, ini tak boleh. Abang, biarlah Angah baca. Sebab saya pun nak tahu. Lah, awak nak tahu buat apa yang? Jadi kalau Angah baca, awak juga yang jealous. Lah, kenapa nak jealous pula? Cerita lama kan? Boleh baca? Ui, tulisan dia. Kehadapan air. Awak ingat tak masa lawatan sekolah kita kat stesen Kuala Lumpur? Tak ada sini lah. Tidurlah. Kita nampak awak dengan kawan-kawan awak. Awak nampak cantik sangat. Sampai... Tepi. Uish, mana tandas ni? Hai, Tasni. Hai. Fiz, kau basah lah. tak malu. Dah kesunat kencing seluar lagi. Teruk lah. Wish, korang ni janganlah ejek dia. Kesian dia. Tanpa ku sedar, aku tersebut namamu. Mengapakah hanya dengan tiba-tiba? Tiba masanya kita cek suara. Okey, kita sambung. Boleh tak lepas ni awak panggil kita Hasham? Kita panggil awak Ucup. Comel tak? Kau dah bagi surat tu kat Aina? Kamu lah. Kau nak jantan kot. Ni dah bagi. Je. Kenapa ada banyak kasut kat surau tu? Semalam ada kem motivasi untuk budak lelaki. Itulah kau sosok tak atas semalam. Hari ni tempoh perempuan pula. Hah? Perempuan? Couple-couple ni dosa. Lagi-lagi waktu sekolah-sekolah ni. Hah? Tak. Tidak. Kita rasa kita patut kawan je lah. Ustaz kata couple tak elok ni. Ucup tak dapat. Kenangan musuh dapat. Diamlah. Kenapa aku rasa macam pernah dengar je surat cinta ni? Tapi takkanlah kot. Fazli. Aina. Tanpa ku sedar, aku tersebut namamu.
Yang? Yang, pergi mana tu, Yang? Yang? Oh, Yang. Yang, janganlah merajuk, Yang. Yang, abang dengan ni tak ada apa-apa lah, Yang. Abang manalah ada kotek-kotek dia ke apa ke? Kata tak jealous tadi. Kenapa jealous pula ni? Ha? Mana ada saya jealous dengan ucup abang tu? Okey, macam ni. Betul? Memang ni dulu punya cerita memanglah abang memang kena reject dengan dia. Waktu tu memanglah abang frust, kan? Tapi ada bagus juga abang rasa abang kena reject. Tak adalah abang dapat kahwin dengan Ayang. Manis, Ome, baik. Nombor syati dah dia abang. Jom ya, kita duduk nak. Kini aku sedar, terkadang kita harus rela melepaskan sesuatu yang indah walaupun dengan hati yang kecewa. Kerana di sebalik kekecewaan itu tersembunyi sesuatu yang lebih sempurna. Bukan kerana ia tidak berharga, tetapi kerana Allah telah menuliskan takdir yang lebih bermakna. Macam cerita kegagalan aku ni untuk dapatkan cinta Aina. Ia membuatkan aku berjumpa dengan cinta hati aku, iaitu Fatin. Sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan Fatin terbaik untuk aku. Tapi kan, ada satu lagi pengajaran yang lebih berguna dalam cerita ni. Iaitu... ini makan dia. Kau ni kenapa ni, Long? Lain kali janganlah Angah duk ukit cerita-cerita lama tu. Buat apa? Bukan-bukan ni Angah ni. Benda ke dah lepas? Memanglah dah lepas Angah, oi. Tapi apa yang Angah duk reveal tadi tu, tahu tak? Boleh meruntuhkan rumah tangga Along tau. Nasib baiklah Along kau ni pandai pujuk kakak kau ni, kan Yang? Kalau tak... Yelah, sorry lah. Tahun depan tak terjadi lagi jadi. Boleh? Maafkan? Boleh, Yang? Dia baik. Kau baik. Okey. Gurau je. Tak apa. Yelah. Along maafkan. Long, next year kita nak naik train lagi. Mestilah, Kak. Ini ada turun-temurun keluarga kita. Tapi mana awak jumpa surat Along tu,